Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ni kita nak pasang ni stabilizer untuk motor LC. Ni Ford stabilizer lah. Ni brand benda lah, Racing Gang. Yang ni yang murah-murah lah. Mana yang adalah Shopee tu. Sebab yang lain ada ke macam RCB ke apa, yang tu cantik-cantik tapi mahal sikit lah. Alright, jadi function kita pakai benda ni adalah untuk bagi stable lagi lah untuk bahagian fork depan kita ni. Contoh macam contohan standard fork yang motor ada ni, calipers sebelah je. Contoh bila kita brake emergency or something, yang fork sebelah yang ada brake ni dia akan compress lebih daripada fork yang sebelah sana yang tak ada brake apa. Jadi kalau perasan contoh fork tu dalam keadaan baik, kiri kanan, bila kita brake, kita akan brake emergency untuk brake depan, motor kita akan ke kanan sikit. Sebabnya fork sini dia compress lebih daripada yang sebelah sana. Jadi kalau kita nak bagi benda tu stable, contoh kita tekan brake emergency, bahagian depan ni dia akan menjunam ataupun dia akan turun sama rata. Sebab itulah kita kena pakai fork stabilizer ni. Jadi kadar turun fork belah kanan dengan fork belah kiri adalah sama. Jadi dia akan clamp kat sini lah. Dia akan kapit kat sini sama kat sebelah sana. Lepas tu dia ada satu bar straight ni kan. Nak bagi dia turun sama rata lah. Kiranya kalau kanan ni turun 10, sana pun turun 10. Kalau sebelum ni kanan ni turun 10, sana dia turun 5 je. Sebab tu dia akan jadi macam sengit sikit lah. Benda tu tak adalah terasa sangat, tapi adalah sikit tu. Sikit je. Jadi cara nak pasang dia ni senang je. Alright. Dia ada pakai Allen key. Okay, sekejap. Tak fokus lah. Okay, pakai Allen key. Jadi kita akan buka Allen key yang atas ni dulu. Allen key 1, 2, 3, 4. Alright, kita buka Allen key yang belah atas ni dulu. Okay, kita buka Allen key 4 biji atas ni. And then kita akan tinggalkan bahagian tepi ni lah. Okay, jadi part yang tepi ni lah yang kita akan masuk kat dalam sini. Jadi bila kita tak apalah, kita cabut ni dulu. Jom. Okey baik, jadi sekarang ni kita dah cabut dah, leraikan semua. Yang tepi ni pun kita buka satu skru dia untuk bagi buka ni kan, buka clamp ni. Okey, yang ni kita dah biarkan. Kita ambil dulu untuk bahagian kanan lah kot. Ni bahagian yang brake. Okey, bahagian brake, and then kita akan ambil skru dia satu. Kita ambil Allen key dan juga spanner nombor 10. Alright, spanner 10. Okey, sekarang ni apa yang nak kita kena buat? Kita kena buka ataupun kita longgarkan kita punya mudguard ni. Buka spanner 10, ada 4. 2 belah sini, 2 belah sana. Belah dalam lah. Nampak tidak ni? Belah dalam. Okey, nampak. Yang belah dalam. Jadi yang tu 1, 2 kita longgarkan. Sebelah sini pun sama. Okey, yang untuk sebelah sini. Okey, bawah tu. Nampak lagi 2 biji. Kita longgarkan. Pakai spanner nombor 10. Bila kita dah longgarkan, ni saya dah longgarkan dah. Jadi dia macam ada free play lah, boleh main macam ni. Alright, bila kita dah free play, kita dah longgarkan sikit, kita ambil yang tadi, bahagian ni, bahagian kanan ni, kita selitkan kat dalam, dekat fork ni. Kita selitkan macam gini. And then kita kepit dekat kawasan sini tau, kawasan besi ni, besi fork ni. Alright, sekejap kita adjust ni. Kita masukkan. Okey, contoh macam ini. Alright, kita masuk, kita setting cun-cun kedudukan dia, and then kita ikat skru lah. Kita ikat skru kat lubang skru dia ni. Alright, kita settle buat belah sini, sebelah sana pun sama juga. Kita buat benda yang sama. Jadi, jom. Baik, jadi yang belah sini pun kita dah settle, belah sana pun dah, tapi jangan ketatkan betul, maksudnya kita boleh adjust lagi lah. Okey, kita boleh adjust lagi kiri kanan dia tu, pusing-pusing ni. Sebab last kali kita akan taruh kita punya pelik ni. Alright, kita nak pelik ni duduk dekat dia punya lubang lah. Alright, sini dia ada lubang 2 biji kiri,
biji kanan. Jadi tu lah, kita kena adjust juga lah, main adjust. Last sekali baru kita ketatkan bahagian yang tepi ni lah. Baru kita ketatkan bahagian skru tepi. Okey, jadi kita pasang ni dulu. Kita masuk 4 batang skru, and then last sekali kita ikat skru ketat yang tepi. Okey, jom. Okey, baik, jadi inilah keadaan dia kat dalam tu. Alright, ni kita dah siap pasang 4 batang skru ni, kita dah ikat, and then last sekali kita ketatkan yang tepi ni. Okey, dah settle, kita ikat balik lah skru yang kita longgarkan 4 biji bawah tu. Lepas tu settle. Jadi rasanya tu cukup untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.